Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali di dalam pembelajaran kali ini dengan tajuk Sistem Peredaran Darah. Adakah anda tahu apakah dia sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah adalah sistem yang mengangkut masuk atau membawa masuk gas oksigen dan neutron ke seluruh tubuh badan kita. Ia juga mengangkut keluar atau membawa keluar karbon dioksida dan bahan kumuh yang tidak diperlukan oleh badan keluar daripada badan kita. Ada 4 bahagian yang terlibat di dalam sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, peparu. Peparu adalah tempat di mana berlakunya pertukaran di antara gas oksigen dan gas karbon dioksida di dalam salur darah. Gas oksigen akan diserap di dalam darah melalui peparu ketika kita menarik nafas. Gas karbon dioksida pula akan disingkirkan dari darah melalui peparu ketika kita menghembus nafas. Ini adalah jantung. Di dalam jantung ini terdapat 4 ruang. Dan ruang ini terbahagi kepada 2 bahagian, kiri dan kanan, iaitu arteri kiri dan arteri kanan, ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Mari kita lihat permukaan jantung ini. Bahagian kiri jantung akan mengepam darah yang mengandungi lebih banyak oksigen. Manakala bahagian kanan jantung akan mengepam darah yang terdioksigen. Apakah itu darah yang terdioksigen? Darah yang terdioksigen adalah darah yang mengandungi lebih banyak karbon dioksida. Bahagian yang seterusnya adalah darah. Darah terdiri daripada 2 bahagian. Yang pertama, sel-sel darah. Yang kedua, plasma darah. Sel darah terdiri daripada sel darah merah, sel darah putih dan platelet darah. Sel darah merah akan membawa banyak oksigen ke dalam badan. Sel darah putih akan melindungi tubuh seseorang manusia untuk melawan penyakit. Platelet darah pula adalah sistem yang membolehkan darah manusia membeku dengan cepat. Bagaimana platelet darah itu bekerja? Sekiranya seseorang mengalami kecederaan, darah mereka akan keluar. Ketika itu, platelet darah akan berfungsi dengan segera untuk membekukan darah daripada terus mengalir keluar yang akan boleh menyebabkan mangsa kehilangan banyak darah. Plasma darah. Plasma darah terdiri daripada 90% air. Ia juga terdiri daripada 10% nutrien yang ada dalam badan. Yang terakhir adalah bahagian salur darah. Salur darah yang membawa darah ke seluruh badan dikenali sebagai arteri, vena dan kapilari darah. Arteri merupakan salur darah yang terbesar diikuti oleh vena, manakala kapilari darah merupakan
salur darah yang terkecil.